Tapi dekat kedai buku Hasani kat Ion Big lah ni, Ion Big kan, dekat dengan UiTM ada terjemahan dia ya. Tak tahulah dia terjemah macam mana kan. Sebab dia banyak Ibn Jarir At-Tabari ni, dia kata dia dengar daripada siapa, dengar sampai Nabi. Semua nama-nama dia dengar daripada siapa, semua duduk dalam buku tu kan. Tu yang buku tu jadi panjang. Okay, dia nak abang makna ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud ihdinas siratal mustaqim tu? Aku dengar daripada dia ni, dengar dari Nabi kita macam ni. Ataupun dia dengar ni sahabat kata macam ni. Sama kan? Itu jadi panjang. Datang Ibn Kathir selepas tu, dia gunakan apa At-Tabari punya style, tapi dia ringkaskan. Itu jadi pendek sikit. Tafsir kemudian datang satu generasi kelima ni. Dia lebih dah ramai orang yang bukan Arab yang beragama Islam. Jadi dia tumpu segi bahasa lah, dia segi grammar dia kan, nahwu sorof apa kira makna ni dia syok dengan bahasa lah. Sebab dia nak abang kenapa dalam Al-Quran